Okey, jom kita start kupasan kita hari ini. Topik kita, segmentasi dan peletakan pasaran. Cuba bayangkan kita ada sekeping kertas kosong dan kita akan sama-sama lukis satu peta minda atau kita panggil doodle notes. Kat tengah-tengah kertas tu, kita lukis satu gelembung besar dan kita tulis tajuk utama kita. Peta inilah yang akan jadi panduan lengkap untuk pemasaran kita nanti. Soalan ni memang best untuk kita mula kan? Kenapa pula kita nak susah-susah lukis peta? Kenapa tak jual je satu benda yang sama dekat semua orang? Senang cerita. Jawapannya mudah je. Sebab tak semua orang tu sama. Dan inilah sebabnya kita perlukan rangka kerja STP, iaitu segmentasi, sasaran dan peletakan untuk pandu kita. Okey, dari gelembung utama tadi, jom kita tarik satu cabang besar yang pertama. Sebelah cabang tu, kita letak ikon globe comel. Okey, cabang ni kita panggil segmentasi. Ini, langkah pertama kita untuk faham landscape pasaran, iaitu dengan membahagikannya kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan mudah diurus. Jadi apa sebenarnya segmentasi ni? Bayangkan ia macam satu seni. Seni untuk membahagikan pasaran yang besar dan serabut tu kepada kumpulan-kumpulan kecil yang lebih kemas. Dan setiap kumpulan ni, mereka kongsi ciri-ciri yang lebih kurang sama. Kalau dalam doodle kita, ni macam kita lukis beberapa bulatan kecil di sekeliling cabang segmentasi yang kita buat tadi. Okey, sekarang dari cabang segmentasi tu, kita lukis lagi 4 cabang yang lebih kecil dan kita warnakan lawa-lawa. Setiap satu ni ada ikon comel dia sendiri. Yang pertama, geografi. Kita bahagikan ikut lokasi. Kedua, demografi, ikut umur pendapatan. Ketiga, psikografi. Ni pasal gaya hidup dorang. Dan yang keempat, gelagat, ikut cara dorang membeli. Inilah 4 cara utama kita melakar peta pasaran kita. Jom kita conteng sikit contoh dekat nota kita biar lagi faham. Untuk geografi, kita lukis gambar ayam goreng pedas sebelah peta Malaysia. Itu KFC lah tu. Untuk demografi pula, kita boleh lukis kereta comel macam Exia dan labelkan untuk pendapatan sederhana. Kan? Terus nampak jelas kan macam mana benda ni berfungsi? Baik, jom patah balik ke gelembung utama kita. Sekarang kita lukis cabang besar yang kedua. Kali ni, kita letak ikon sasaran, DART. Cabang ni kita panggil sasaran pasaran. Lepas kita dah kenal pasti semua kumpulan-kumpulan kecil tadi, sekaranglah masanya untuk kita pilih mana satu yang kita betul-betul nak fokus. Penyasaran ni maksudnya kita tak cuba nak pikat semua orang, tak larat. Sebaliknya, kita pilih satu atau mungkin beberapa kumpulan daripada peta kita tadi dan kita tumpukan sepenuh perhatian dekat dorang. Dalam doodle kita, ni macam kita ambil pen highlighter dan kita warnakan bulatan segmen yang kita dah pilih. Ada beberapa cara lah nak highlight sasaran kita ni. Strategi tak terbeza tu dia macam kita warnakan seluruh peta dengan satu warna je. Satu produk untuk semua. Manakala strategi terbeza pula, kita guna warna berbeza untuk segmen yang berbeza. Macam Nike kan? Ada warna untuk pelari, ada warna lain untuk pemain bola keranjang. Ada satu lagi strategi yang agak bijak, iaitu tertumpu atau orang panggil niche. Yang ni pula macam kita jumpa satu bulatan kecil yang orang lain tak perasan dalam peta kita dan kita fokus semua tenaga kita dekat situ. Pendekatan ni sangat berkesan, terutamanya untuk syarikat-syarikat kecil yang nak jadi jagoh dalam kumpulan kecil mereka sendiri. Okey, cabang terakhir dalam peta minda kita. Dari tengah kita lukis cabang besar ketiga dan kali ni kita letak ikon bintang, star. Inilah dia, perletakan pasaran. Kita dah kenal pasaran, dah pilih sasaran. Sekarang persoalannya macam mana kita nak orang ingat kita? Inilah masanya untuk cipta imej yang unik. Peletakan pasaran ni semuanya berlaku dalam minda pengguna. Ia bukan sangat pasal apa yang kita jual, tapi lebih kepada apa yang pelanggan fikir tentang kita berbanding pesaing. Dalam doodle kita, ini ibarat tagline atau label yang kita tulis dengan tulisan paling cantik dan menonjol dalam bulatan sasaran yang kita dah warnakan tadi. Jadi, macam mana kita nak tulis label tu? Kita boleh guna beberapa alat tulis. Contohnya, kita boleh tekankan pada atribut produk, macam pembungkusan, package yang menarik. Atau kita boleh fokus pada manfaat, star yang produk kita beri. Boleh juga kita kaitkannya dengan pengguna tertentu. Setiap pilihan ini sebenarnya membantu membina imej yang jelas dalam minda mereka. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit dan tengok keseluruhan doodle note yang kita dah buat ni. Nampak tak macam mana ketiga-tiga cabang besar, segmentasi, sasaran dan perletakan semuanya bersambung antara satu sama lain dengan anak panah berwarna? Inilah dia satu strategi yang lengkap.
Kalau kita nak ringkaskan kat bahagian bawah nota kita tu, kita boleh lukis satu jadual comel macam ni. Laju pertama, segmentasi, tu pasal membahagi pasaran untuk cari peluang. Laju kedua, sasaran, pula pasal fokus untuk jadi lebih efisien. Dan laju ketiga, peletakan, adalah tentang mencipta imej unik supaya pengguna ingat dan pilih kita. Semuanya mengalir dengan sangat cantik. Jadi inilah dia formula ajaib yang ditunjukkan oleh anak panah pada peta minda kita. Semuanya bermula dari segmentasi, kemudian bergerak ke sasaran dan berakhir di perletakan. Inilah aliran yang membina sebuah strategi pemasaran yang betul-betul mantap dan berkuasa. Jadi, kenapa peta minda ni sangat-sangat penting? Sebab dalam dunia yang penuh dengan pilihan ni, kita tak boleh jadi semua benda untuk semua orang. Kita kena betul-betul jelas siapa pelanggan kita fokus pada dorang dan kita bagi dorang sebab yang kukuh. Kenapa kena pilih kita, bukan orang lain. Itulah inti parti STP. Sebagai penutup, cuba fikirkan sekejap pasal jenama kegemaran anda. Cuba bayangkan doodle note untuk jenama tu. Agak-agak segmen mana yang mereka warnakan? Apakah label unik yang mereka tulis dalam minda anda? Bila anda dah mula tengok pemasaran melalui peta minda STP ni, anda akan nampak strategi di sebalik setiap iklan yang anda tonton.